Wah, banyak duit ni. Kamen, Hah? ada pelanggan. Oh. Selamat pagi, makcik. Makcik nak buat permohonan ni. Susah ni. Sebentar, makcik. Ha. Kenapa ni nak? Ada masalah ke? Macam ni lah, makcik. Kalau ikut hati saya yang mulia ni, saya memang nak tolong makcik. Tapi, makcik kenalah bagi bayaran perkhidmatan. Perkhidmatan apa ni nak? Setahu makcik, tak ada kena bayar apa-apa. Kena makcik. Kalau tak lambat ni. Oh, macam tu. Sekarang baru makcik faham. Kamen, bayaran apa ni? Jalankan tugas dengan amanah. Jangan amalkan rasuah. Jangan mengambil kesempatan. Kita mesti jujur dalam melaksanakan tanggungjawab kita. Next. Saya datang nak mohon kerja ni, cik. Oh, susah ni. Rasuah membawa padah. Ingat. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Tuan Haji ada di rumah? Ada. Cepatlah masuk. Tuan Haji. Apa khabar? Oh, Samad. Baik. Duduk. Tak apa. Saya kejap je ni. Saya datang nak bagi belacan ni. Wah, terima kasih. Sedapnya bau. Belacan ni istimewa, Puan. Ada madu. Oh, iya ke? Ui, mesti sedap ni. Okeylah, Tuan Haji. Saya nak pergi tengok projek ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tengoklah macam mana rupa belacan madu ni. Banyaknya. Apa ni? Awak ada janji apa-apa ke dengan dia? Tak ada. Habis tu ni apa? Bayar hantar balik. Cegah rasuah. Tanggungjawab bersama. Masuk. Apa khabar, Tuan Haji? Baik, Samad. Duduk. Nah, ambil balik belacan ni. Saya tak suka. Kenapa? Orang lain suka je. Jangan samakan saya dengan orang lain. Tapi, Tuan Haji. Dah. Kita mesti jujur dalam mencari rezeki. Jauhi budaya rasuah. Ingat. Weh, tengok rumah tu. Mana? Wah, Cantiknya. cantik apa? Membazir. Semua lampu tu buka. Betul juga. Membazir lah. Tengok tu. Yang tu pun sama. Wah, terangnya. Buka satu lampu cukup lah. Itulah kau tak tahu. Rumah besar, kenalah pasang lampu banyak-banyak. Kalau tak, mana orang nak nampak? Betul-betul. Wah, rumah tu paling terang. Siapa punya rumah ni? Siap lampu kelip-kelip lagi. Macam ada pesta lah. Itu rumah kita lah. Rumah sendiri pun dah tak kenal ke?
Patutlah macam kenal. Siapa yang tak tutup lampu tadi? Jimat elektrik, jangan membazir. Ha? Alamak, lupa tutup komputer. Bukan dia tengok TV. TV tengok dia. Kita kena belajar berjimat elektrik. Kalau tak, bil melambung. Ha, tengok ni. Siapa nak bayar? Siapa? Alah, tak apa. Bulan depan boleh bayar. Ha? Betul. Kau lama. Hai, inilah akibatnya tak bayar bil. Bulan depan. Berjimat cermat budaya hidup kita. Ingat,